Pernah tak buy, market turun, sell, market naik? Kenapa pelik sangat market ni Market structure bermaksud susunan pergerakan harga dalam chart. Ia membantu trader kenal pasti sama ada market sedang bergerak dalam keadaan uptrend, downtrend atau sideways. Dalam market, harga bergerak kerana adanya tekanan daripada dua pihak utama. Buyer cuba menolak harga naik, seller pula cuba menekan harga turun. Jadi, market structure membantu kita lihat pihak mana yang lebih dominan pada sesuatu waktu. Apabila harga membentuk higher high dan higher low, ini menunjukkan market sedang berada dalam keadaan uptrend. Maksudnya, buyer masih kuat kerana harga berjaya naik lebih tinggi daripada paras sebelumnya. Sebaliknya, apabila harga membentuk lower high dan lower low, ini menunjukkan market sedang berada dalam keadaan downtrend. Dalam situasi ini, seller lebih dominan kerana harga gagal naik tinggi dan terus turun ke paras lebih rendah. Untuk sideways pula, harga biasanya bergerak dalam range yang sama tanpa arah yang jelas. Di sinilah trader perlu lebih berhati-hati kerana signal boleh jadi kurang kuat. Kesilapan ramai trader ialah mereka terus fokus pada satu candle sahaja. Contohnya, nampak candle besar terus rasa market nak naik atau turun. Tetapi, trader yang faham market structure akan lihat gambaran yang lebih besar. Mereka akan tanya, market sekarang sedang uptrend, downtrend atau sideways? Adakah buyer masih kuat? Adakah seller sudah mula ambil alih? Soalan-soalan ini penting kerana entry yang baik bukan hanya bergantung pada satu candle, tetapi pada konteks keseluruhan market. Market structure membantu kita membaca arah dan kekuatan pergerakan harga. Ia bukan untuk meneka market secara membuta tuli, tetapi untuk memahami keadaan semasa market dengan lebih jelas. Bila kita tahu siapa yang sedang dominan, buyer atau seller, kita boleh buat keputusan trading dengan lebih tersusun. Sebab dalam trading, kita bukan sekadar tengok candle, kita belajar baca cerita di sebalik pergerakan harga.